hari ini adalah episod pertama VE-Pod Live. So kita just sembang-sembang, just natural perbualan. For our VE-Pod Live kali ini, episod 1, kita nak bincangkan Gen Z and wellness. Okay, so macam mana cara generasi Gen Z melihat kesihatan dari berbagai sudut dan juga kehidupan. Okay, so Assalamualaikum semua. Hi, welcome to VE-Pod Live. VE-Pod Live ni is ruangan santai untuk kita bercakap tentang kehidupan, kesihatan dan kesejahteraan secara realistik, relevan dengan kehidupan sekarang. So podcast ni bukan saja kita nak bagi ceramah atau ceramah, kita just nak berbual dan sharing untuk faham kenapa generasi muda sekarang Gen Z walaupun masih muda tetapi selalu rasa letih, rasa serabut, hilang fokus. Okay, so hari ini adalah episod pertama kita. Okay, saya tak sendirian, saya bersama 3 generasi Gen Z kita, iaitu saya Syakira, saya Syafika, saya Daniel. Kita akan share knowledge tentang knowledge ataupun informasi, topik-topik yang dekat dengan generasi Gen Z. Okay? So disebabkan saya rasa Gen Z ni sangat topik yang sangat penting ke generasi sekarang. Generasi Gen Z ni adalah kita punya generasi yang sangat penting not only in our life, our economy, our kita punya dari segi impact in everything, every sector. So ramai orang cakap Gen Z ni manja, cepat stres, cepat burn out. Is it true? So kalau sebenarnya mereka lebih just have something that they need to think or they need to that distract them. So you all sebagai generasi Gen Z, what you think about apa yang I cakap tadi? Ramai orang kata Gen Z ni manja, cepat stres dan cepat burn out. Okay, so siapa nak share dulu? Ira? Syakira? Bagi saya, so far saya dengan Syah tak ada jawab biasa sangat. Ini lah, dia ni batch 2023. 2023. Awak batch berapa? 2005. 2005. Lagi jauh. Bagi saya, kalau saya nak sulung, jadi ada benda yang saya rasa sangat stres sebab tak semua saya boleh kongsi dengan family. Sebab saya faham family saya pun ada struggle dia sendiri. Jadi saya tak nak susahkan hati diorang. Jadi saya cuba survive sendiri lah. So dari situ dah datang stres saya. Okay, bagi saya kalau Gen Z ni, kan orang cakap dia manja semua tu kan. Saya tak adalah berapa setuju sangat. Cuma saya rasa Gen Z ni jenis outspoken. Diorang tahu apa diorang nak. Sebab tu saya rasa macam kalau contoh diorang tahu benda tu salah, diorang bagi tahu benda tu salah. Bagi saya Gen Z macam manja. Mungkin sebabkan environment diorang grow up masa dalam diorang childhood apa semua, tapi tak okay. Lepas tu diorang nak seeking relationship between other people. Sebabkan tu diorang jadi manja, tapi tak semualah. It depend pada person juga. So when macam tadi Ira kata pasal anak sulung, so dia ada responsibility sendiri, so dia tak nak share dengan parents, that's why dia rasa stress. Why you think you cannot share with parents? It's not about nak bagi beban pada diorang, just to share, kongsi anything like apa yang berlaku dalam kehidupan you, apa yang you rasa ataupun anything yang you boleh share. It's not only with your parents, adik-beradik you. So why you think you tak nak share dengan family? I mean it's not only a problem, tapi just anything. Kalau adik-beradik tu adalah saya kongsi, most of the time saya kongsi dengan lebih daripada adik-beradik dan daripada mak ayah sendiri lah. Sebab saya tak nak dia risau saya. Contoh kalau macam
saya tak cukup duit ke, saya akan contohnya berusaha sendiri. Tak pun saya akan pinjam adik-adik saya ke. Okay, so bila you cakap tu pasal financial kan, apa pula macam dari segi pandangan, pendapat, macam katakan you ada selain daripada financial, you ada juga emosi, dari segi kehidupan, dari segi masalah lain kan. So kalau macam tu you akan share dengan you punya family ataupun adik-beradik, and how you solve the problem? Kalau buat macam tu biasa saya akan dengan kawan-kawan lah, saya akan kawan-kawan nak tukar pendapat macam ni dengan macam tu, lebih kepada kawan-kawan lah kalau yang tu. Okay, so why you think you tak boleh share dengan parents you? Pasal pendapat Yes, kalau pendapat tu adalah tanya. Yang bisa contoh, patut saya kalau saya dah habis diploma, patut tak saya sambung lagi degree ke apa kan, ataupun kos apa yang diorang rasa sesuai untuk saya. Adalah yang diorang cakap, awak sesuai kos ni, awak sesuai kos ni. Tapi dari situ saya tengok balik apa yang saya suka. Kat mana yang saya rasa saya boleh pergi jauh. Okay. Syafiqah pula? Syafiqah? Kalau bagi saya, pendapat saya, ni segi pendapat apa? Pendapat maksudnya dari segi sharing. Dari segi sharing. Ataupun sharing dengan kawan. Kenapa macam Syakira kata tadi, Ira kata dia tak nak dia lebih cenderung share pada kawan-kawan, adik-beradik, not to parents kan. Macam Syafiqah punya case, saya pun mau kepada kawan-kawan saya, sebab saya macam saya punya parents and macam diorang kan bekerja, so that means macam diorang tak ada masa sangat dengan anak kan. So that's why saya macam mau share saya punya masalah ke dengan kawan-kawan saya lah. Kalau dengan adik-beradik, saya rasa maybe sebabkan saya seorang perempuan dalam family, so saya macam agak awkward sikit lah kalau nak cerita pasal saya punya masalah. Sebab kadang kalau kawan pun dia bukan datang dalam background umur yang sama. Betul. Ada yang nak kahwin, ada yang belum kahwin, ada yang bawah kita orang, ada yang senior kita orang. Betul. Sebab kadang-kadang macam kita punya masalah dengan orang punya masalah kan berbeza-beza kan. So that's why kita punya masalah macam ni. So kawan kita punya masalah pun berbeza. So kita macam bagi pendapat lah kan. Mana satu yang betul, mana satu yang salah. Daniel? Pada pendapat saya juga, saya pun cenderung ceritakan masalah saya dekat kawan lah, pada parents. Sebab sama macam Syah tadi, parents saya bekerja, so kita orang tak banyak dapat jumpa luangkan masa lah nak duduk bercakap pasal perasaan saya sendiri. So lagi-lagi saya sulung, maksud saya ada macam tanggungjawab lah untuk jadi role model untuk adik-beradik. So saya kena biasa cakap dengan kawan ataupun saya pendam je. Mostly lah. So bila I tengok you all punya situation, mostly because you punya parents busy dan juga tak ada masa kan, bekerja lah kan. You all rasa you all akan share tak dengan you punya parents? Macam your parents balik, ada masa, okay, how's your day and what you do the whole day, apa semua you all akan share ataupun you all akan pendam? Kalau situasi parents yang dia akan meluangkan masa dengan anak-anak, dia akan duduk, dia akan tanya how's your day, any problem, whatever. Kalau situasi tu macam tu, you all akan cerita. Betul-betul. Saya akan cerita. So maybe lebih kepada situasi masa. Maksudnya parents tu busy, parents tu tak ada masa, and you all pun ada tanggungjawab, you all ada rasa tanggungjawab yang tak nak bebankan parents ataupun tak nak share dengan parents, right? Okay, so because bila kita cakap tekanan ni is not only physical, it's also lebih kepada macam sekarang Gen Z, I rasa dia lebih kepada compare diri sendiri dengan orang lain, media sosial, impact ataupun tekanan untuk dia tengok orang lain yang have better life, dia rasa nak jadi
berjaya cepat, dia nak sukses cepat, and then maybe they tend to do something yang macam mana nak cepat kaya, contoh kan, macam mana nak cepat berjaya, without thinking what is the outcome, apa dia punya pro and con, dia ikut je orang lain, dia terus buat. And ada juga rasa macam I feel like Gen Z sekarang dia sentiasa rasa tak cukup bagus, tak cukup everything, dia rasa tak cukup. Padahal kadang-kadang I think it's because of impact of social media, Gen Z sentiasa rasa tak cukup, walaupun kadang-kadang it's nothing serious, no big problem, dia still rasa it's a big problem. Kalau benda tu sebenarnya dah okay dah for his life, dia rasa tak cukup juga. Dia sentiasa nak compare. Kan? So what you all think about this? Kalau saya dari zaman sekolah, saya jenis tak guna social media, IG. Saya just guna yang basic macam WhatsApp, Telegram. Saya tak share live saya dekat orang, dan saya pun tak tengok live orang. Bagi saya macam tu lagi better daripada saya nak kena compare, dia dah ada kereta. Umur 20 tahun dah ada kereta. Umur 20 tahun dah kahwin. Bagi saya rasa macam, rezeki Allah bagi masing-masing. Betul. InsyaAllah kalau ada masa dia akan sampai waktu dia. Bagi saya saya tak suka bersosial lah. Bukan maksudnya tak suka yang tak tengok sangat lah social media. Betul. Macam saya sama macam Ira juga, sebab saya macam tak aktif dengan social media. Even though saya ada social media, cuma saya tak pernah post, saya tak pernah lah share saya punya live dekat orang kan. Saya cuma just tengok kalau kawan-kawan saya tengok je kawan-kawan saya macam tu. Tak adalah rasa macam dia ada ni, saya pun ada ni. Tak adalah rasa macam tu kan. Sebab kita tahu kita kat mana. Kita macam kita kena ukur baju, kita kena ukur baju sendirilah. Itulah. So macam bagi saya sekarang Gen Z ni dia kurang confident dengan apa yang dia ada sekarang. So that macam diorang kena improve diorang punya confident lah. Untuk dapatkan apa yang diorang nak ke. Betul. Macam kalau kita dah ada semua, orang akan pandang kita. Betul. Berbanding dengan yang kita tak ada apa-apa, orang akan pandang kita, orang pun tak nak kawan kita. Betul. Sebab Gen Z sekarang macam ada mindset macam tu tau. So it's all because of social media. Ya, dia katakan macam tu. Kalau tanpa social media macam dekat dalam masa dekat sekolah ataupun dekat college university kan, walaupun diorang tak involve in social media, diorang ada tak situasi macam tu yang compete with each other? Ada. Kalau jenis yang macam bagi diorang belum kelas lah. Kalau jenis yang tak fashion, jenis yang tak ada social media, bagi diorang macam low class. Betul. Dia tak boleh buat kawan. Ya, betul. Dia just kawan orang yang ada social media famous. Betul. Zaman-zaman sekarang ada Twitter lah. Ada Twitter, betul. Ada Twitter. Ada Twitter lah. Betul. Sebab saya jenis yang aktif lah dalam social media. Saya dapat pun masa 2020 time COVID macam tu. So tu first time, sebab dulu saya selalu tak ada access internet lah. So kita first time dapat pun. And then first time kita just personal freedom macam tu lah. Tu saya try lah macam-macam app semua. Memang self-esteem saya terus lah jatuh. Sebab saya tengok banyak konten semua, saya compare. Tengok dia ada macam skin dia cantik macam tu. Lepas saya macam saya nak juga skin saya cantik. Lepas tu ada orang flex dia punya kereta macam tu. Saya pun nak. Tapi lama-lama saya muhasabah diri. Saya fikir benda tu bukan senang nak dapat. So saya just muhasabah diri dan fikir benda tu kita boleh buat. Tapi jangan terlalu compare diri sangat lah. So masa you start comparing tu, you rasa totally down. And then you rasa stress, burn out. And apa impact yang kehidupan you di situ? Macam kita be depressed lah. Sebab time tu kan COVID kan. Lepas tu kita duduk dalam Zoom kelas Google Meet macam tu. Kan cikgu suruh buka kamera kan. Saya tak nak. Tapi kalau dah terpaksa buka je lah.
Sebab macam insecure lah kita punya. tak confident lah. Macam tu. Sebab dulu kan saya teenager kan biasa ada jerawat apa semua. Tapi patutnya benda tu normal lah. Betul. Tapi bagi saya time tu tak. Social media. Tapi sekarang okay, Alhamdulillah. So how you manage it? Like, apa yang you buat untuk make yourself change, tak terpengaruh dengan social media dan control dengan your emotion? Saya rasa banyak faktor jugalah. Sebab lepas PM saya terus kerja part time. Saya busy sikit lah. So saya jarang buka social media sangat. Tapi saya still update, cuma jarang post. Lepas tu dengan ayah saya meninggal, benda tu hit hard lah. Dia macam kita reset diri balik. Lepas tu saya fikir dunia ni bukan saya seorang. So saya fikir saya pun boleh jadi yang terbaik. Tapi dalam lane sendirilah, bukan compare. So you feel like ada lagi benda yang lagi penting untuk you dalam selain daripada ikut orang dalam social media and then make yourself depression and then you still have your family, you still have your friend, right? So jadi macam Gen Z sekarang ni ada yang masih belajar, ada yang dah bekerja kan, ada yang dah jadi sukses kan, ikut masing-masing. Tapi bila diorang sukses pun kita tak tahu macam mana diorang naik tu, ataupun how bila kita pun sukses tak semestinya dia balance in their life kan. Mungkin dalam social media ni banyak kita tengok yang kita tahu dia tunjuk yang dia sukses ataupun dia enjoy, but behind macam mana dia punya keadaan kita tak tahu kan. So jadi disebabkan tu kita tengok apa yang diorang ada apa semua tu, tapi bila diorang cerita dengan kita baru kita tahu diorang pergi fine dining, diorang makan kat cafe, but actually they don't have money. Betul. They finish their money just for that kan. And then macam you all dah bekerja, dah ada kerjaya sendiri, tapi yang diorang tu semua mungkin diorang tak ada kerjaya pun, tapi just to show the people they have this life. Diorang pergi holiday, diorang pergi sini, tapi ending up maybe macam fakta sekarang ni kan yang terbaru, kalau you all tengok dalam news semua, Gen Z, bankruptcy Gen Z semakin meningkat. Kan tak silap I 60% Gen Z mengalami bankruptcy. Kan kita bukan cakap perkara kecil. Bankruptcy tu maksudnya dia mengalami hutang yang banyak dan bankrupt. Bila you all bankrupt, kita cakap pasal bankruptcy ni, kita dah tak boleh nak buat apa-apa. Bayangkan, you nak beli kereta, you nak buat loan, or you nak buat apa-apa dah tak ada. Nama you dekat bank negara is bankrupt. And you blacklist. You tak boleh pergi overseas, you tak boleh buat apa-apa. So, tu yang kita nak share dengan masyarakat. Don't compare. Kan, bila you all compare, you all akan tend to do something yang out of your control. Tu semua bila dia nak compare, dia beli rumah, dia beli kereta. Yang dia tak mampu kereta pun, dia akan compare brand apa. Betul. Macam you all Gen Z, brand apa. Okay, orang ni pakai Mercedes, okay, I nak boleh nak beginilah, I nak Porsche lah, right kan. So never end. Bila kita compare ni, tak ada. Dunia ni sky high, kita tak akan dapat compare habis. Kan? So jadi bila kita asyik compare je, tu yang datanya burn out. Burn out tu sekarang ni banyak sangat berlaku. Umur 20-an dah rasa letih sepanjang masa, simptom-simptom burn out. Rasa emosi turun naik, susah nak fokus, tidur pun tak berkualiti, ada tu tak boleh tidur. So bila macam tu datangnya depression, macam Daniel ada experience depression, because Daniel bercakap dia compare dengan orang yang social media yang dia tak kenal pun, right? So jadi kita nak cakap Gen Z ni, betul you cakap Gen Z ni tak lemah, tetapi gaya hidup sekarang ni berubah terlampau cepat. Diorang tak dapat nak absorb, diorang tak dapat nak manage the changes,
and diorang tak too much want to show to people. Macam people cakap tadi, diorang I better than other people just to show. Dia end up dia tak dapat control diri sendiri. Lepas tu dia perubahan, bukan perubahan gaya hidup je, perubahan badan kita pun untuk adapt tu yang jadi burn out. Sebab bila dia compare sangat, siang malam dia akan fikir how to do it, and then tu yang dia tak boleh tidur lena. Lepas tu dia sentiasa emosi, dia sentiasa fikir macam yang dia cakap tadi, okay macam mana I nak buat muka yang lagi cantik ni, lagi okay kan, and then what should I do. And then even you you tak ada kemampuan nak buat, tapi you asyik fikir, and then you end up depression, right? So jadi I agree with you all. Gen Z dia bukan lemah, tapi dia tak dapat control diri dia sendiri. But as a Gen Z kan, how you all control yourself? Saya tahu saya punya Kelemahan. Kemampuan. Saya tahu kemampuan saya dan saya yakin saya boleh buat. Cuma waktu dia kalau cepat atau lambat. Dan Allah pun pernah cakap usaha tidak membunuh. Usaha tidak. Anak apa ayat tu? Tidak membataskan. Usaha tidak membataskan. Tak ingat lah. Kita kena sentiasa berusaha. Betul. So, I fikir Gen Z ni terlampau cuba nak jaga standard, jaga diri, jaga apa orang fikir, sampai diorang end up diorang tak buat apa-apa. Sebab diorang dah sibuk dengan berfikir je nak buat apa-apa semua, end up diorang punya whole life tu diorang tak buat apa-apa. Lepas tu diorang cuma sibuk compare dan enjoy to show to people. But at the end of the day, diorang tak dapat sukses tu. And diorang dibebani pula dengan hutang. Lepas tu dengan bila dah hutang tu, bila financial tu, everybody stress. Betul. Sebab diorang yang sendiri beyond the limit kan, beyond the limit. So jadi macam Ira dia fikir macam tu kan, macam Syah? Kalau saya macam mana, kalau saya buat planning dulu. Sebelum saya nak buat apa-apa, saya buat planning dulu. And waktu saya buat planning dulu, saya tahu kemampuan saya macam mana. Contoh macam saya nak buat contoh untuk tahun ni, contoh saya beli rumah, contoh lah. Tak betul lah contoh. So di rumah, so saya kena planning lah, okay, berapa saya kena saving, berapa saya kena buat, apa yang saya kena buat. Macam tu. So saya rasa yang tu cara yang taklah saya, ini cara saya lah untuk saya betul-betul macam mana saya cakap macam betul-betul berjaya lah untuk beli rumah. That means macam saya tahu kemampuan saya macam mana. Satu hari nanti insyaAllah akan dapat. Betul, insyaAllah akan dapat balik. Ya, betul. Sebab kadang-kadang macam ada Gen Z sekarang lah, kalau dia nak, dia terus buat loan ke, buat something lah, terus macam tu. Even though diorang tak ada planning pun. Disebabkan tu dah bankruptcy sekarang ni meningkat. Betul. Okay, so Daniel? Bagi saya, dulu saya compare dengan diri orang lain dengan diri saya. Saya cuba tengok perspektif lain pada orang tu. Kita tengok dua side macam tu lah. Saya perasan yang dia tunjuk tu macam surface je lah, dia happy apa semua. And then baru saya sedar ada benda yang lagi masalah lah dalam diri dia orang dekat dalam, tapi dia tak tunjuk. So saya fikir setiap manusia tu memang dia boleh tunjuk yang dia happy, dia percaya, tapi dia still ada masalah kat dalam. So saya dengan tu, saya tak compare diri saya sangat-sangat lah macam dulu. Dan saya kalau boleh, saya tak nak compare diri saya ni sebab
dia kadang buatkan you sakit kesihatan mental kan. macam itulah. So and then kadang bila kita Tak jadi nak buat apa-apa, kita fikir je. So selain daripada tu, what you see in Gen Z yang you orang rasa diorang patut ubah? Okay, kalau ikut masyarakat sekarang ni, apa yang berlaku pada Gen Z kita ni yang menyebabkan situasi itu semua dan juga menyebabkan diorang punya mental health makin teruk, bukan dari segi kesihatan je juga, diorang juga penuh beban hutang, life pun kucing kacir, bergaduh dengan family, bergaduh dengan kawan-kawan disebabkan comparison tu. Jadi enak semua tak okey lah, maksudnya dari segi financial pun habis, dari segi mental pun block, mental health, burnout, stress, depression, and then ending up pula dia sebab banyak hutang tu dia orang mengalami blacklist, bankruptcy kan. Jadi kalau ikut dari situ, apa yang penting, mental health penting ke lifestyle penting? Mental health. Mental health. So jadi apa yang you orang rasa, macam mana Gen Z sekarang dia orang nak maintain dia orang punya mental health? Bagi saya yang tu dia kena sedar sendiri macam selagi dia tak rasa susah tu. Macam contoh kalau dia orang buat loan sampai tak mampu nak bayar kan, kalau kena kejar loan ke apa kan, macam tu dia orang akan rasa macam aku dah buat salah. Macam tu baru dia fikir macam aku dah buat salah. Betul. Ada setengah orang time tu dia sedar, time tu dia takkan buat lah untuk next future dia. Tapi ada setengah orang dia tak sedar lagi. Mungkin dia letak beban tu dekat orang lain ke. Betul. Contoh dekat adik dia, dekat kawan-kawan dia. Sebab saya pernah dengar ada kes yang dia letak nama kawan dia as penjamin. Penjamin. Bagi dia macam orang macam ni, dia kena sedar sendiri. Selagi tak kena satu poin yang paling susah dalam hidup dia, lagi dia takkan sedar. Betul. Kalau bagi saya, as a Gen Z, awak kena kecilkan circle awak. Kira macam contoh, macam awak punya social media kan, awak terlalu banyak tengok social media, kita kecilkan circle awak. Dia macam awak refresh balik awak punya social media tu, and even kawan-kawan awak yang macam jenis suka tunjukkan kat awak ke kan, apa kan, awak boleh berkawan tapi jangan terlalu rapat sangat. Kalau orang rasa macam benda tu yang buatkan awak jadi lagi susah, better awak jauhkan sikit berarti. Macam tu. Dan negatif. Maksudnya jauhkan diri daripada yang negatif. Betul. Ambil yang positif sahaja. Daniel tadi Daniel cakap kan Daniel aktif social media kan, macam Syah dengan Ira dia kurang sikit social media. So as orang yang aktif social media, macam mana you nak control yourself? You want to make sure you tak terjebak dengan affected dengan social media. Orang tengok tu, supaya you nak jaga mental health you kan. Macam mana you control? Okay, sebab social media ni kita tak boleh nak elakkan. Anak zaman sekarang, social media is part of people life kan. Tapi macam mana kita nak jaga kita punya mental health di samping kita aktif juga dalam social media? Saya rasa first kena stop compare diri lah dengan orang tu, walaupun orang tu dapat beli benda yang mahal apa semua. And second ni kena kurangkan sikit tengok social media apa semua, sebab kadang benda tu kita tak perasan sebab kita scroll, tapi benda tu kena effect juga otak kita. Sebab macam TikTok kadang kita tak boleh nak stop. So kita kena macam ada kawal diri lah sebelum nak buka TikTok tu. So kena, lagi-lagi TikTok sekarang ada TikTok Shop kan, lagi senang nak beli barang apa semua kalau suka. So memang kena kawal diri lah. Memang kena social media ni sekali-sekala macam tu, bukan sehari. Okay,
Tapi jangan tertinggal update semasa je lah. Tu je lah. Betul. Bagi saya boleh tukarkan comparing tu kepada inspiration. Betul, inspiration. Contoh kalau kita sekolah tu dikaya ke apa kan, dia baik ke, mungkin kita menjadi inspiration. Betul. Instead of kita compare. Dia. Lepas tu kau nak selamat, block je dia. Tak nampak dah dia. Okay, so kita buat sikit reality check dulu kan. Okay, ada sekarang ni I tengok Gen Z. I tak cakap Gen Z semua sama kan. Sebab I jumpa juga Gen Z yang sangat rajin, berusaha dan juga positif. Tapi kita banyak juga nampak Gen Z yang tak okey. Senang give up, and then bila compare tu dia banyak dengar cakap orang. Okay, contoh dia nak cari kerja pun dia tak tengok kemampuan diri sendiri. Dia tengok dia compare dengan kawan dia, gaji berapa dapat. Okay, dia pun nak dapat gaji macam tu tanpa dia tengok dia punya kemampuan diri sendiri, ataupun dia punya credibility, dia punya education background semua. Dia terus je okay. So that's why dia orang sentiasa mencari kerja dan dia orang tak start lagi kerja kan. Dia orang nak kerja senang, dia orang nak gaji tinggi, and then dia orang tak nak belajar, and then dia orang tak nak get the experience. So banyak juga kita tengok Gen Z sekarang ni, dia fikir okay, untuk kerja yang kerja yang senang but sementara. Okay, bila you all tengok macam ni, as Gen Z lah, what you think about future? Okay, contoh katakan you all kerja it's just a normal job but just untuk kumpul duit. Okay, but kerja tu you all tak akan dapat experience. You all tak akan dapat experience, you all tak akan dapat ilmu. Okay, but what you think another 5 years you still boleh lagi tak kerja tu sebab umur makin meningkat, and then you tak ada experience yang diperlukan dalam bidang-bidang you all ataupun dalam bidang corporate, bidang profesional. So what you think lepas 5 tahun tu apa yang akan berlaku pada Gen Z ni? Bagi saya dia rasa dia macam dia start dengan tahun 90. Maksudnya orang nak improve, dia still tak improve. Dia just tahu satu tu je, dia tak tahu yang lain-lain. Sebab saya rasa macam walaupun kita kerja di department tu, tapi it's a good thing lah kalau kita boleh buat multitask. Betul. So what you think what they will become, and as Gen Z juga, contoh lagi 5 tahun kan, apa yang you rasa diorang punya life, and then what they gonna do, apa yang diorang akan buat, kerja apa, macam mana kehidupan diorang. Saya rasa macam sekarang pun ramai lah Gen Z yang buat bisnes sendiri sebab diorang tak boleh nak bekerja bawah orang. Bagi diorang macam diorang tak ada marahan, macam diorang tahu diorang buat apa. Betul. That's why diorang try lah buat bisnes apa-apa as long as yang boleh ni lah kan. Tapi macam kita tahu tak ada juga tak. Macam tadi pun kita pasal isu bankrupt pun mungkin dari situ juga. Sebab ada juga Gen Z yang dah baru muda lagi dia dah start bisnes. Saya tak cakap orang muda tak boleh start bisnes, tapi dengan kemampuan dia dah cukup pengalaman dia, ilmu. Bagi saya, kalau macam Gen Z sekarang lah kan, dia tak nak improve diri dan macam belajar ke improve diri lah, macam multitasking ke, saya risau nanti 5 tahun akan datang diorang tak relevan. Dia macam diorang unemployed lah, ada macam tak bekerja. So kira macam nanti kan macam adalah untuk 2 tahun akan datang kan AI akan ganti replacement kita kan. So kita risau Gen Z sekarang ni tak ada kerja. So that's why macam kalau kita sekarang ni kita perlu improve, kita banyak akan belajar lah. Even kita satu department je, kita belajar department lain juga untuk keep kita punya relevant lah untuk 5 tahun akan datang. Dan you? Bagi saya memang sekarang ni
sekarang ni memang banyak lah Gen Z yang prefer nak freelance. Dia tak nak bekerja macam terikat dalam office sangat. Tapi bagi saya ada pro and cons dia lah. Ada pro dia working life balance, tapi dia kadang sebabkan tu kebanyakan Gen Z tak pandai nak bersosial, nak bercakap depan-depan. Dekat dalam chat dia orang pandai, dekat dalam dunia maya dia orang pandai, tapi bila cakap dengan depan orang dia orang macam takut, agak tak tahu nak cakap social apa. anxiety. Macam itulah, sebab tu better kita belajar dari usia muda ni, belajar untuk kita bekerja sama, macam belajar daripada department lain, so kita dapat lain knowledge baru. Also kita jadi confident sebab kita ada social skill. Lagi senang untuk kita nanti mungkin dalam 10 tahun akan datang kita akan naik pangkat, jumpa investor ke apa, lagi senang lah untuk close deal macam tu. Tadi bila Syah cakap pasal AI kan, okay, so sekarang ni kita dah tengok memang zaman AI kan, AI makin lama makin advance, dan juga AI telah mengganti banyak bidang, banyak orang yang bekerja kan. Okay, so dan juga lagi beberapa tahun AI akan menjadi AI akan mengganti banyak bidang. Okay, dia akan jadi lagi canggih, lagi hebat kan. Okay, so dalam masa tu AI yang akan menguasai banyak pekerjaan. Okay, dia akan replace orang. So jadi what you think that time, what you think sekarang ni, apa preparation you all as Gen Z, generasi sekarang kan, Gen Z, untuk persediaan AI tu. Okay, contoh AI akan jadi personal assistant, AI akan jadi HR assistant, HR officer, HR akan jadi consultant, HR akan jadi content creator. Macam sekarang ni pun AI dah mengganti graphic design, content, AI dah mengganti banyak bidang kan. So as Gen Z yang masih muda ni, what you think your preparation, apa yang you rasa you all perlu buat sekarang untuk persediaan zaman AI fully more advanced tu, dan you all masih relevant? Ada ya? Susah. Okay, so it's just a sharing. So Sharing. what you think lah, maksudnya kita zaman tu kita akan menghadapi zaman Betul. lama lagi, yang sangat mencabar dan menakutkan jugalah kan. So jadi ilmu yang kita ada sekarang ni, AI akan dah boleh mengatasi kita. Okay, macam contoh AI assistant, dia boleh membantu kerja-kerja orang lain kan, yang ni. Jadi soalan tu Ira kata susah, tapi what you think, what is your preparation untuk ke depan? Jadi zaman ke depan macam you all start baca juga kan pasal AI, so something yang very advanced. Betul. So macam generasi Gen Z yang ke depan kan masih muda, apa yang you rasa? Bagi saya kalau masa sekarang saya nak kumpul as much as skill ataupun knowledge yang mungkin, contoh macam AI, dia takkan gerak selagi kita tak tahu macam mana dia nak gerak. Contoh macam robot kan, kita kena masukkan bateri dulu, charge dulu ke, macam tu juga AI. Contoh kalau kita nak buat ni, arahan tu still akan bagi kita. So bagi saya akan kumpul knowledge dengan skill. Saya sama macam Ira. Maybe saya akan belajar macam mana nak menggunakan AI lagi banyak, sebab AI kan sekarang ada banyak yang sekarang kan. So saya akan belajar lagi macam mana kita guna teknologi AI kita, macam mana kita nak improve AI tu jadi more better, dan macam
boleh memudahkan hidup kita nanti akan 2-3 tahun akan datang. So that's why macam mana kita nak kekal kita punya relevant tu, kita kena open minded. That means macam fikir macam mana kita nak guna AI tu untuk masa depan kita, memudahkan hidup kita nanti. Saya jenis orang yang menolak sekeras-kerasnya penggunaan AI. Tapi bila saya tengok secara jauh dekat Malaysia ni, saya rasa orang guna AI tu as entertainment, as content ke. Even saya pernah dengar animation drama AI. Dulu adalah saya dengar, tapi saya tak pastilah. Ini nanti tolong sensor. Lepas tu saya rasa macam orang Malaysia lebih menggunakan AI ni kepada ke arah entertainment. Dan kita rasa macam benda tu, contoh kalau orang review barang kan, macam kalau dia guna AI, kita rasa macam benda tu scam. Kan kalau Aris sendiri pun pernah kena scam dia jual kuali kan. Saya rasa AI tu bagus, tapi bukan ke arah entertainment lah. Contoh macam coding ke, management file atau dokumen. Yang tu saya rasa untuk AI lagi sesuai lah. Betul. Lepas tu bila saya rasa macam buat research, sebenarnya bukan tentang edit je, bukan tentang content saja. Ada lagi benda-benda lain yang AI boleh buat yang kita tak tahu ataupun kita tak dengar. Betul. Macam sekarang ni, lepas you dah belajar pasal AI, apa yang you rasa pasal AI? Macam dulu kan you rasa macam kalau orang guna AI scam, whatever kan. Tapi sekarang ni, lepas you belajar AI, apa yang you rasa tentang AI tu? Adakah masih sama ataupun you rasa? Bagi saya tak sama lah, sebab biasa yang kita nampak macam kat TV, dekat phone tu sebenarnya kita nampak. Tapi yang belakang tak yang kita nampak, macam mana dia uruskan AI. Yang tu saya impress lah, AI boleh tandingi. Contoh kalau kerja tu boleh buat 10 orang, AI boleh buat dengan satu program je. Betul. Jadi saya lebih ke ingin nak belajar tu ke arah yang macam tu lah. Betul. Daniel? Bagi saya, AI ni kalau boleh kita buat, jadikan dia companion lah, bukan something yang to replace. Sebab mungkin ada macam dokumen tadi, bolehlah AI tu buat. Tapi kalau macam customer service, sekarang ni kan ada macam banyak kalau call corporate apa semua guna AI kan. Tapi kita still nak manusia, sebab kadang kita nak tanya benda yang tak ikut prompt yang AI tu, tapi mungkin AI tak faham. So jadi better kita ada sekali jadi macam lengkapi sama lah. Kadang macam HR pun kalau recruitment, kalau guna AI tak valid lah. So saya rasa memang kita kena saling melengkapi each other, bukannya jadi replace terus. Tapi tahun tak salah, saya dengar tahun 2028 satu dunia dia akan dia nak fully utilize AI. Okay, so bila kalau katakan betul-betul terjadi, satu dunia ni termasuk Malaysia dia fully utilize AI, satu benda yang kita cakap dia mengganti manusia kan. Okay, so as Gen Z, apa yang you all nampak kalau masa tu datang, apa preparation you sekarang ni? Saya rasa kalau tak guna AI ni mungkin dah lama tau. Macam sebelum ni kita kena dekat Saudi ada keluarkan pelayan yang dekat hotel tu yang totally robot. Bukan orang, tapi cara dia self-service tu macam orang. Betul. Bagi saya macam tu dah lama. Cuma dia macam kita tahu chip ke apa, kita susah nak dapat macam benda tu terhad lah. Supplier macam terhad. Macam dan satu benda tu mungkin mahal. Jadi bagi saya kalau macam ada alergi ke tanah ke, mungkin dia tak boleh nak proses. Kalau sekarang ni dah boleh. apa tu? AI sekarang ni dah makin canggih, dah boleh. Jadi itu yang tadi perbincangan kita, what you all will do, plan bila benda tu satu hari tu akan datang. Kalau 2028 dah tak lama kan, lagi 2 tahun. Jadi apa preparation you all 2 tahun ni untuk ke arah fully AI? Okay, contoh Daniel sebagai bidang HR admin, apa ilmu yang you rasa you perlu ada untuk AI tu tak menggantikan you, tetapi you yang menggunakan dan utilize the AI. Right.
So this is something yang kita kena renung-renungkan. Especially Gen Z. Macam yang kata tadi, Gen Z tak lemah, tetapi masa dia telah digunakan ke arah comparison, Betul. ke arah nak social media, tengok apa yang ni, dan terlupa benda-benda lain yang semakin advance. Betul, semakin Contoh advance. AI. So kalau kita tak ada ilmu-ilmu yang kita perlukan, satu hari nanti AI akan menggantikan bidang-bidang tu. Okay, so jadi sebelum kita digantikan oleh AI, jadi kita perlu bersedia. Kita perlu bersedia apa yang kita perlu buat, apa ilmu yang kita perlu ada untuk kita sebagai kita ni salah satu orang yang mengendalikan AI. AI, betul. Kalau kita tak tahu, kita tak ada ilmu, kita tak tahu nak, kita akan tercicir dan ke belakang sebab kita bukan batch yang pandai menggunakan AI itu, dan orang lain yang pandai menggunakan AI itu dia akan menggantikan kita. Betul. Sebab AI tu perlu, macam Ira kata, kita kena menggunakan AI, right? So macam mana pun kita perlu ada seseorang, tetapi macam Ira kata, 10 orang punya kerja, seorang je buat, kan? Seorang maksudnya seorang manusia dan seorang AI sistem. Betul. Okay, jadi contoh dalam satu company tu, dia dah tak perlu lagi 100 orang, dia dah tak perlu lagi 1000 orang. Mungkin daripada 1000 orang tu dia dah kurangkan sebab dah automation, dah jadi machine, dah jadi sistem. Mungkin dia cuma perlukan 100 orang je. Kan? Jadi bila zaman tu dah datang, kita generasi Gen Z ni lah yang perlu ke depan lah, kan? Betul. Okay, your generasi akan datang, kan? So jadi ilmu AI tu pada you all kena ada, sebab kita nak pastikan kita still relevant, kita tak digantikan AI, tapi kita yang mengoperasikan AI. Betul. Right. So jadi kita nak tak nak, kita boleh, macam sekarang ni kita boleh pilih lagi. Kita boleh pilih lagi nak guna AI ke tak. Macam Dana kata tadi, kena ada juga customer service, right? Sekarang ni AI so advanced, dia orang dah buat macam customer service AI yang diorang test sama juga macam customer service biasa, dan dia buat gambar, macam proses gambar orang tu macam orang biasa. Jadi orang tak tahu pun tu AI. So Betul. bila sekarang ni pun dah start kan, jadi bila macam tu contoh, kita kena prepare. Maksudnya mentally prepare, bukan mentally saja prepare, skill pun kena prepare. Betul. Kalau tak, kita akan Ketinggalan lah, tak relevan lah. Kita akan jadi tak relevan lah. Betul. So jadi itu yang bila sekarang ni memang kerajaan pun sentiasa ajar AI, khusus AI, training AI. Yang pun start masuk ke dalam subjek subjek kan. So this is one thing, because Malaysia tahu satu hari nanti AI akan be the pioneer, including Malaysia. Jadi diorang pun tengah study apa yang akan berlaku pada rakyat Malaysia yang lain. Macam mana? Saya rasa persaingan tu macam lagi dahsyat. Betul, lagi dahsyat. Saya rasa lagi dahsyat. Sekarang pun sampai sekarang saya quite susah juga lah untuk cari kerja. Betul, susah cari kerja sekarang. Betul, akan datang mungkin lagi susah. Sebab kita nak kena, kali ni kita tak bersaing dengan manusia. Kita compete dengan training training yang I pergi tu, dia bawa MPC kan. So ada 10 company present pasal AI, macam mana AI bantu diorang, termasuk company-company besar automotif. Kebanyakan semua automotif, TM,
termasuk juga lain. So macam mana AI membantu meningkatkan produktiviti diorang, persen produktiviti, dan menggunakan tenaga kerja yang kurang. Maksudnya satu hari nanti bidang otomotif pun dia akan kurangkan stok. Sebab dia dah tak perlu lagi. Dah tak perlu lagi, betul? Sebab semua dah mesin. Ya. Okay, jadi dari segi sistem pun, dalam 10 company tu, diorang menggunakan sistem AI untuk buat kerja documentation dan juga admin dan HR. Betul. Betul. So, dia kata dari segi productivity, dari segi hourly time, kalau contoh dia kena buat dokumen atau report tu sebelum ni mungkin kalau dia orang kena sediakan report tu dalam seminggu atau 2 minggu. Betul. Sekarang ni AI dalam masa 30 minit je. Betul. Boleh sediakan report. Betul, boleh sendiri report. Dari segi diorang punya productivity pun diorang menggunakan AI untuk dari segi checking, quality control kan. Kalau dulu kita perlukan berapa orang untuk check quality control. Lepas tu menggunakan masa yang panjang. Tapi diorang perlukan masa tu juga diorang nak detect, diorang perlu masa yang singkat kan. So AI boleh buat menggantikan tu. Jadi dari segi tu berapa ramai yang kita perlukan untuk buat tu, and then berapa ramai yang diorang akan rasa tak diperlukan lah. So jadi ni reality. Ni bukan sembang-sembang kosong, ni reality yang akan berlaku makin Bukan masa depan lah. masa depan nanti makin banyak lah yang akan berlaku kan. So jadi tu yang Gen Z kena fikirkan dan think about it, and how to improve yourself, then thinking about keep on comparing with other people in social media, comparing dengan kehidupan orang lain kan. Sekarang kita bukan compete dengan orang lagi, kita dah compete dengan mesin, dengan AI. Betul. Right? So with AI is more scary thing. So yang bila kita sedang sibuk-sibuk melayan social media ni, fikir pasal orang lain buat ni, orang lain buat tu kan. Orang lain tu pun kita tak tahu berapa lama lagi boleh survive kan. Sebab selepas ni banyak benda dah digantikan AI, kita pun tak tahu macam mana kita nak survive. Right? Tetapi bila kita ada skill tentang AI tu, kita menjadikan AI tu kita punya, macam Daniel kata, kita menggunakan AI sebagai kerja assistant yang menyenangkan kerja kita, membantu kerja kita. Kalau kita pandai menggunakan AI tu, so that's why kita perlu belajar menggunakan AI tu untuk membantu kita. Ya, betul. Sebab nanti you akan ada comparison. Kalau macam satu department tu ada 5 orang, 10 orang. So siapa yang pandai guna AI tu, dia lah yang akan lead. Betul. Siapa yang tak pandai AI tu, dia akan diketepikan. Diketepikan sebab dia tak diperlukan. Tu reason dia. Okay. So jadi itu yang kita kena berusaha lah. Kita kena belajar. It's something new. So more scary thing. Yeah. Jadi saya tak rugilah kalau kita belajar benda baru ke. Sebab Betul. ilmu tu luas. Betul, ilmu tu lah. Sebab sekarang Hari ni belajar cukup hari ni je. Tak. Ilmu tu luas. Dia ada banyak. ilmu tak pernah habis. Tak pernah habis. So dari segi macam perbincangan kita hari ni, kita juga pasal mental health kan. So macam mana, ni salah satu caranya kita nak menjaga mental health kita sebenarnya. Bila kita ada satu tools yang dapat bantu kita, dia akan membuat kita lebih produktif. Kita punya masa work life balance pun makin teratur. Sebab sebelum ni kita kena kerja 8 jam untuk siapkan satu kerja. Lepas ni mungkin 4 jam je kita dah boleh siapkan kerja, and then kita dah habis kerja kita dah boleh relax, right? So it's not about freelance or yang I rasa I nampak akan datang ni dah bukan pasal freelance ataupun full time. Even full time kita dah tak perlu kerja 8 jam lagi.
Betul? Kita tak perlu kerja 8 jam, kita dah siapkan kerja kita, kita dah tak ada pending job, and then kita dah boleh balance juga life kita. Betul. So, yang freelance tu, apa pandangan you tentang freelance? Freelance, pada pandangan saya, freelance, you really have to know how to manage your time. Kalau you tak tahu manage your time, kita memang nak kerja freelance, tapi akhirnya kita buat kerja tu. Sebab kita tak ada kita tak dapat manage masa kita. So, bila kita fikirkan freelance dengan working, but working with efficient dengan masa yang kita dapat singkatkan, which one you think is better? Maksudnya macam mana? Contoh, you all sekarang ni kerja, kalau you all rasa you all boleh manage tak kalau you all kerja freelance? Itu sekarang? Sekarang ataupun one day. You all rasa you all boleh tak freelance kerja dekat rumah, tapi you have to do all the job as Saya nak bersyukur, saya nak keluar. Saya tak boleh duduk kat rumah je. Saya rasa macam terperak, macam boleh anxiety lah. Bagi saya lah. Saya tak boleh, saya nak kerja, nak tengok orang, nak kena berkawan lah. Then you rasa you boleh manage tak your job dekat rumah? Freelance. Saya pernah buat work from home 5 bulan. Stres lah. Saya selalu cakap stres lah. Sebab kalau dekat office, kita ada masa kita tahu. Contoh pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Kalau dekat rumah, work from home, kita kena sentiasa menghadap benda tu. Kita macam tak ada masa, okey. Kita tak macam tak bila kita, okey. Waktu sekian-sekian, kau kena buat kerja. Sekian-sekian, kena buat ni. Sebab macam kat rumah dia macam bagi lapang lah. Macam time tu lah kita nak makan, time tu lah kita nak masak ke contoh. Saya tak bersyukur. Okay. Kalau bagi saya, kalau freelance, saya okay, saya boleh manage. Sebab macam saya cakap lah, sebab sebenarnya saya, kan sebelum ni, that means sebenarnya saya pernah buat freelance juga. And saya kalau, macam saya cakap, saya selalu buat planning dulu. So kalau contoh saya boleh kerja ke malam tu, sebab kerja freelance tu. That means saya just ambil masa dalam 2-3 jam je. At least benda tu dah settle, sebablah kerja saya macam tu. So that means macam bila-bila saya boleh buat. Sebab freelance kan bila-bila masa boleh buat kan. So saya just ambil one day tu untuk saya buat kerja freelance. Lepas tu after saya dah set kerja, saya buatlah kerja saya. Saya buatlah apa yang saya nak. Macam tu. So bagi saya boleh manage lah. Sebab bagi saya dia based on person tu juga, orang tu juga, macam mana dia manage dia punya time. Bagi saya, freelance ni dekat rumah kan. So, dia tak ada masa, macam Ira cakap, masa tu tak tetap. So, saya kalau macam ada banyak sangat masa yang lapang, saya macam tangguh-tangguh lah. Macam, okay lah, tak apalah, nanti lah macam. Lepas tu, nanti dah sampai deadline, barulah saya macam nak buat benda tu. Which is really tak bagus lah. Sebab patutnya dah buat awal. Stress. Dia buat stress kan. So it's like from you all cakap tu, I think time management tu kan. So kita kalau tak boleh nak manage time tu, it's better kita kerja full time. But even kerja full time pun bukanlah kita macam Ira kata 8 jam tu kita bekerja je kan. Kita tahu macam mana manage, kita macam ada masa kita rehat. Kita tu yang penting sebelum kita kerja tu kita habiskan kerja kita, right? So macam jarang ada yang macam Shal boleh manage the time. Macam Gen Z sekarang ni kebanyakan masa dia tak tahu manage time, right? So it's very it depends on individu. Macam Shal kata, kalau boleh manage time tak apa, tapi macam kes yang kita berlaku sebelum ni, tak dapat nak manage time, akhirnya tak buat langsung and mengganggu operasi syarikat kan. So jadi freelance ni sangat penting. Time management is very important. Kan? Sebab itulah juga bila ada masalah tu, kesihatan mental tu lah yang akan berlaku. So that's why saya cakap mental health.
kan, mental health, macam nak manage, macam nak reduce the stress, macam nak manage your stress kan. So yang kebanyakan Gen Z saya rasa dia tak faham, dia tak alert. Sebenarnya dia tak alert benda-benda tu, tapi benda-benda tu semua dia affect mental health kita. Betul. Bila dia mengganggu lah. Kadang kalau kerja orang macam tu, kita yang tak ada apa-apa pun stres. Kita pun akan stres. Betul. Sebab bila kita bekerja as a team, kita yang akan stres. Dia akan mengganggu lah orang lain punya mental health juga lah kan. Okay, so I think that's all for this. Okay, last question. Last sharing. What you think about health, kesihatan? Bagi saya, nak cakap meningkat usia tadi. Bagi saya, macam saya sendiri tahu, macam saya sendiri yang cari knowledge tentang kesihatan. Macam kesihatan tu datang daripada hygiene ke, kalau kita nak nutrisi tambahan ke. Kalau macam tu saya yang cari sendiri. Contoh, macam dulu saya ada masalah kulit yang sangat dahsyat tau. Dulu saya jadi macam tak adalah menolak supplement, tapi saya nak beli supplement tu saya pilih 2 kali sebab dulu dekat Malaysia ni tu macam tak banyak supplement. Betul, tak banyak supplement. So banyak supplement daripada luar. So time tu saya rasa macam mahalnya. Lepas tu saya pun macam tak adalah macam kesedaran untuk beli. Sebab saya rasa macam saya tak dapat nak orang cakap purchase lah benda tu. Tapi sekarang saya rasa perbezaan saya rasa kan, bila kita ambil tahu pasal kesihatan kita, dia macam buatkan saya lagi, bukanlah tenang, tapi rasalah diri saya tu sihat. Dia macam sihat pun tu satu rezeki juga kan. Satu rezeki juga, betul. Bagi saya macam orang kena tahu lah kesihatan tu. Bagi saya bagi saya, sebab dulu saya adalah orang yang tak suka makan ubat. Saya daripada kecil tak suka makan ubat. Kalau macam makan saya tak suka. Bila saya sakit pun saya sanggup tak pergi klinik. Saya duduk rumah lah. Lepas tu sampai ke bersalah tak suka makan ubat. So bagi saya kesihatan ni kita kena jaga daripada kecil lah. Sebab kita kan, kalau kita sihat, kita boleh kerja, kita cari duit, kita nak jaga orang, macam tu lah kan. So that's why kita kena penting kita punya kesihatan lah. Kita kena ada knowledge untuk kesihatan. Sebab kesihatan ni bukan daripada segi pemakanan sajalah, daripada kita punya lifestyle juga. Macam mana kita hidup dengan kita punya life lah kan. Kita kena ada work-life balance. And dengan sama, kesihatan ni kena jaga pemakanan jugalah kan. And kita juga kena ada nutrisi tambahan juga. Sebab kita semakin meningkat usia ni, kita punya nutrisi makin berkurang. So kita kena ada knowledge lah. Macam mana nak tambah nutrisi dalam badan kita ni. Betul. Dia takkan terasa selagi tak kena sakit. Betul, tak salah. So, sebab tu kita macam kena setiap tahun kita kena check up kita punya kesihatan lah. Bagi saya kesihatan tu adalah nikmat lah. Sebab saya dari kecil saya ada masalah. Selalu pergi hospital. Macam hospital tu dah rumah kedua saya. So pada yang kat luar sana, berjagalah kesihatan tu betul-betul. Sebab bila dah ada masalah tu memang susah nak ubat. Lagi baik mencegah daripada ubat. So jadi kita kena macam ambil tahulah apa semua. Jangan selalu minum matcha, boba ke setiap hari. Kalau boleh elakkan. So kita kena seimbang. Boleh nak sekali sebulan macam tu 2 kali okey. Tapi kita kena seimbang lah, makan makanan biasa juga. So ambil suplemen. Saya pun sekarang try suplemen yang saya rasa bagus untuk diri saya lah, which is bagi experience saya okay. Alhamdulillah. So that's why kita wujudkan VE Pot Life ni untuk bagi ruang perbualan tentang kehidupan kita, tentang kesihatan. Kita tak ada judgement, kita tak ada pressure. So thank you kerana mendengar episod pertama VE Pot Life, dan juga terima kasih kepada Ira, Syah dan Daniel.
sharing you all hari ni. So hope that kita harap topik ni relatable dengan you all. And kalau you all ada apa-apa nak share pun, you all boleh PM kan. Okay, so ramai yang rasa benda yang sama dengan you all kan, cuma tak tahu macam nak luahkan. So jadi podcast ni kita akan terus bincangkan, kita akan jemput berbagai host Tetamu. Saya host berbagai tetamu dari berbagai bidang. Seterusnya kita akan bincangkan semua topik-topik tentang kehidupan, tekanan moden, kesihatan mental dan fizikal, dan juga kita akan share juga berbagai ilmu craft, arts juga dalam kita punya podcast. Okay, so jumpa lagi di episod seterusnya. Bye-bye. Okay, terima kasih.